Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan sabar, sabar yang sebenarnya bukanlah hanya kita ni berdiam diri sahaja, tetapi yang pertama ialah kita ni tetap yakin kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ni tidak nampak jalan keluarnya. Yang kedua ialah tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun ujian itu kadang-kadang mematahkan semangat kita ni. Yang ketiga ialah terus beramal dan berdoa walaupun doa kita ni rasa belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah kita ni tahan diri kita ni, menahan diri kita ni daripada mengeluh yang melampau, kemudian mencela ataupun menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ialah redha. Jadi redha di sini bukanlah bermaksud kita ni pasrah tanpa usaha, tetapi menerima dengan hati yang terbuka dan terus fokus ke hadapan. Ingin saya sampaikan satu kabar gembira bagi mereka yang sentiasa bersabar apabila ditimpa ujian ataupun musibah. Bila kita ni perhatikan di dalam surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat yang ke-155 hingga ayat yang ke-157, Allah Subhanahu wa taala ada menyampaikan mengenai dengan berita gembira bagi mereka yang bersabar, dengan syarat apabila mereka ditimpa ujian, musibah dan sebagainya, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka yang sentiasa bersabar. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan rahmat kasih sayang kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengurniakan petunjuk, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.